Ibu kepada penyanyi Aisyah Aziz, Siti Hafizah Basharahil menyambut baik kehadiran ahli keluarga baru iaitu Dr. Muhammad Fakhruddin Amir Muhammad Ismail dan bersyukur atas nikmat yang diberi. Dalam masa sama, Hafizah mendoakan rumah tangga yang dibina Aisyah dan suami sentiasa di bawah jagaannya dan kekal hingga akhir hayat. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Alhamdulillah, segala puji pada Allah yang Maha Esa di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami sekeluarga. Kami menyambut anak anda Muhammad Fakhruddin Amir dalam keluarga besar kami diringi doa dan restu. Semoga rumah tangga yang dibina sentiasa dilindungi Allah sehingga ke jannah, katanya dalam hantaran Instagram. Meskipun adik Alif Aziz itu sudah bergelar isteri, Hafizah akan sentiasa mengingati Aisyah walaupun jauh dari keluarga. Buat anak anda Aisyah, walau akan berada jauh di mata, tetapi sentiasa dekat di hati dan dalam doa kami, ujarnya. Jumaat lalu, Aisyah sah bergelar isteri kepada Dr. Fakhruddin Amir yang merupakan abang kepada pendakwah selebriti P.U. Riz. Perkahwinan Aisyah atau nama lengkapnya Nur Aisyah Aziz dengan abang P.U. Riz menjadikan penyanyi entah bila itu biras kepada Niloufar.